Soalan saya yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan Islamic Finance ataupun kewangan Islam? Silakan Cik Yani. Baik, terima kasih Dr. Safwan. Terima kasih juga kepada PIAS, Perpustakaan UIS. Okey, untuk menjawab soalan tadi, saya mudah ya, kita tak naklah jawab macam dalam kelas. Okey. Jadi saya nak tengok dua perspektif lah. Kalau daripada perspektif orang kata syarikat ataupun regulator, jadi kalau kewangan Islam ini secara mudahnya merujuk kepada apa-apa bentuk perniagaan yang menawarkan perkhidmatan keuangan yang patuh syariah. Itu kalau dari perspektif undang-undang lah. Maksudnya mana-mana perniagaan syarikat yang menawarkan perkhidmatan yang berkaitan keuangan sahaja. Iaitu termasuklah perbankan, takaful, pelaburan yang patuh syariah, asset management, pengurus dana, termasuk juga tabung haji. Itu dari perspektif undang-undang. Kalau daripada perspektif kita sebagai pengguna, dia merujuk kepada transaksi keuangan yang berkaitan dengan keuangan yang patuh syariah. Kita nak buka akaun di bank, akaun itu yang patuh syariah. Kita nak buat pelaburan yang patuh syariah, syarikat-syarikat yang patuh syariah. Kita nak ambil perlindungan takaful dengan yang patuh syariah, bukan insurans, berurusan dengan tabung haji, dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Itu maksud keuangan Islam di negara kita. Okey, terima kasih Cik Yani atas pencerahan apakah yang dimasukkan dengan